bentuk kewujudan kenyataan, ruang kebesaran dan juga alam kehidupan dan juga alam kehidupan kenyataan di luar bentuk bumi ini, dan juga untuk pada kewujudan kenyataan ruang dan juga alam kehidupan dan juga alam kehidupan kenyataan di dalam bentuk bumi. Itu para orang boleh mengatakan itu hari ini dan tarikh 11 tahun 2020. Itu sekarang boleh itu video rakaman sebelum dan juga sekarang itu menggunakan cara rakaman video itu barang yang tidak menggunakan wayang, itu barang yang boleh berhubung. Dan sebegitu perkara apa juga yang boleh mengatakan kewujudan kenyataan barang yang tidak berwayang yang boleh berhubung, yang berbentuk kenyataan di bentuk bumi. Itulah perkara kenyataan untuk kenyataan ruang dalam kehidupan di dalam kenyataan bentuk bumi ini dan ke dalam bumi ini. Itu kalian boleh mengatakan begitulah keadaan kewujudan kenyataan Tuhan kata Allah, yang tidak ada lagi perkara yang boleh diharap, dan kewujudan kenyataan tidak ada lagi yang dipercaya, kewujudan kenyataan tidak ada lagi perkara apa yang dia boleh tunjuk. Kewujudan kenyataan itu tidak ada lagi perkara nak menjaga hubungan. Itu sebagaimana pentingnya menjaga hubungan pada kewujudan kenyataan pada ruang dan juga alam kehidupan terang dan juga alam kehidupan kenyataan di luar bentuk bumi ini dan juga dalam bentuk bumi ini, dan juga kewujudan kenyataan itu sama juga dengan keadaan perkara apa yang dia pilih dengan keputusan itu tetap bukan terusan, tidak menghormati pada pahala kehidupan kebaikan, rezeki dan hasil milik yang terdapat pada kewujudan kenyataan ruang dan dalam kehidupan terang dan dalam kehidupan kenyataan di luar bentuk bumi ini dan juga dalam bentuk bumi ini. Dan begitu juga perkara apa juga orang boleh mengatakan dan juga mengharap kekuasaan, kewujudan kenyataan kekuasaan dan juga kemampuan dan juga kekuatan dapatlah mewujudkan bencana yang boleh membinasakan pahala, rezeki, hasil yang diwujudkan oleh jumlah orang lelaki sebelum ini untuk Tuhan, itu dengan dibalas diberi imbuhan, itu tempat untuk berteduh dan juga menggunakan barang-barang kelengkapan dalam rumah, kenderaan, pakaian, duit, dan sebegitulah perkara itu guna pakai dan ulam sampailah kepada tahap urusan membeli mengguna duit untuk terus hidup. Dan sebegitulah perkara kekuatan itu orang mengharap daripada kekuasaan dan kekuatan dan kemampuan milik yang terdapat pada kewujudan kenyataan ruang dan antara kehidupan kenyataan itu dapatlah mewujudkan, itu membinasakan perkara apa yang terdapat sebagaimana perkara apa yang diwujudkan oleh orang untuk Tuhan sebelum ini dan juga akan datang. Itu kewujudan kenyataan
dimulai dengan cara bencana, api kebakaran atau pemadaman. Dan itulah apa juga orang boleh mengatakan dengan keadaan apa yang berlaku ini untuk dasar dan tidak menyalahkan pada kenyataan beruang negara kehidupan terang dan negara kehidupan kenyataan. Untuk kewujudan kenyataan ruang kebesaran dan juga alam kehidupan dan juga alam kehidupan kenyataan. Kedua bentuk bumi ini dan juga untuk pada penelitian kenyataan ruang dan juga alam kehidupan terang dan juga alam kehidupan kenyataan di dalam bentuk bumi. Untuk para orang boleh mengatakan itu hari ini yang bertarikh 11 betul itu barang boleh itu video rakaman seni dan juga sekarang itu yang menggunakan metode rakaman video itu barang yang tidak menggunakan wayang, itu barang yang boleh berhubung. Dan sebegitu perkara apa juga orang boleh mengatakan kewujudan kenyataan barang yang tidak berwayang yang boleh berhubung yang bentuk kenyataan di lutuk bumi. Itulah perkara mengatakan untuk kewujudan kenyataan ruang dalam kehidupan secara negara kehidupan kenyataan bentuk bumi ini.